Hai, Assalamualaikum. Saya Kamal Bashar bin Muhammad Ibrahim. Umur 42 tahun, tinggi 167, berat 82. Asal Parit, Perak. Weh, aku dah pesan kat kamu, kamu kena jaga. Kenapa kau biarkan budak-budak ni kat sini? Kau nampak dia orang ni macam mana? Kau boleh biarkan dia orang ni macam ni? Aku tak faham. Aku banyak kali aku dikeluarkan kamu. Kau faham tak faham? Alhamdulillah. Akhirnya. Baik bro. Abang. Ayah, kenapa ada di sini? Ayah kata jangan social. Ni siapa perempuan ni? Bagi ayah explain. Lihat, okay. Ni ayah punya rakan kecil, okay? Cakap je lah. Benar lah. Kau diam. Kau diam, okay? Ayah datang sini memang ayah tak suka doang, okay? Ayah tipu. Tipu Lisa, tolonglah percaya ayah. Tolonglah. Ayah tipu Sarah, ayah tipu Mama. Aku tak Ayah kata jangan social tapi perempuan ni. Aku tak tipu. Ayah datang. Jangan Lisa. Ayah memang datang sini. Ayah nak selamatkan keluarga kita sebab tu ayah nak jumpa dia ni. Ayah tak nak dikacau lagi keluarga kita. Tolonglah. Kalau Maisa beritahu dekat Mama, habis hancur keluarga kita. Cakap je yang sebenar. Hello, I ni anak dia. You ni siapa? Diam, okay? Tahu tak? Cakap je Ya, yang I sebenar. dah ada bini. You ni siapa? Dia cakap je yang sebenar. Kau jangan masuk campur, okay? Kau jangan masuk campur. Kau diam! Ayah tolong Aisyah. Aisyah tolonglah percaya kat ayah. Ayah tak tipu. Habis tu apa? Ni apa? Ni siapa? Ayah jumpa dia memang ayah nak shutdown. Sebab ayah nak selamatkan keluarga kita. Lepas tu ayah datang sini bincang. Ayah tak nak dia kacau lagi keluarga kita. Hancur keluarga kita. Ayah tolong Aisyah. Jangan bagi tahu Mama. Hancur.